Hai semua, saya Cikgu Selva Rani dari SJKT Ladang Banupudin ingin memperkenalkan aplikasi model sifir segitiga. Inovasi ini memudahkan penguasaan sifir untuk murid dengan pendekatan interaktif dan menyeronokkan dengan gabungan teknologi digital. Bidang ini memfokuskan kepada pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah, memberikan penyelesaian kepada cabaran pembelajaran sifir yang dihadapi oleh murid. Tujuan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan minat murid dalam matematik serta membantu mereka memahami konsep sifir dengan lebih baik. Latar belakang masalah pembelajaran sifir adalah murid pemulihan sukar memahami dan menghafal sifir dan kaedah tradisional mendatangkan masalah kurang fokus dan minat kepada murid-murid untuk menguasai sifir. Objektif inovasi adalah untuk murid memahami konsep sifir dengan cara yang interaktif dan mudah difahami. Aplikasi ini direka untuk menarik minat murid yang lemah atau tidak berminat dalam matematik. Seterusnya, tujuan aplikasi adalah untuk meningkatkan penguasaan darab dan bahagi di kalangan murid. Ciri-ciri dan fungsi model sifir segitiga. Aplikasi ini menggunakan model segitiga yang terdiri daripada 9 segitiga kecil yang mewakili sifir 2 hingga 9. Interaksi menyeronokkan. Murid boleh menyeret nombor jawapan ke tempat yang betul dalam model segitiga menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan melibatkan pelajar dengan cara yang menyeronokkan. Permainan interaktif ini juga menawarkan permainan drag and drop yang mengujakan, membolehkan murid belajar sambil bermain, meningkatkan minat mereka terhadap penguasaan sifir secara kreatif. Keunikan aplikasi model sifir segitiga adalah gabungan visual. Integrasi elemen visual meningkatkan pengalaman pengguna dan interaktif dan digital iaitu pembelajaran yang menyeronokkan melalui teknologi moden. Kesan dan impak inovasi adalah aplikasi ini dapat meningkatkan minat murid dalam belajar sifir dengan cara yang menyeronokkan. Selain itu, aplikasi ini mempercepat pemahaman murid dalam sifir melalui kaedah interaktif dan permainan yang menarik. Seterusnya, aplikasi ini dapat mengurangkan tekanan dalam mengajar sifir secara tradisional kepada guru-guru. Inovasi ini telah disebarluaskan kepada murid-murid dan guru-guru di SJKT Ladang Banupudin dan murid-murid sekolah rendah di daerah Batang Padang
dan guru-guru matematik di daerah Batang Padang untuk menggunakan dalam PDPC mereka.